Di malam yang kelam kami berangkat menuju tempat yang tidak berjejak. Dengan hati berdebar, rasa takut melanda. Cerita seram kini bermula. Cerita seram misi ke alam misteri, menggali kisah yang belum terungkap. Rasa cemas tapi penuh misteri, dalam gelap rahasia tersingkap. We are back. Selamat datang ke Cerita Seram Season 2 Episode 1. So, kita dah kembali balik pada video seram ni. Hari ni, setiap kali kita datang, kita akan datang ke tempat popular untuk cari something XXX. So, hari ni is most popular place. Nak tahu dekat mana? Jom ikut saya. Jadi kepada mereka yang lupa, inilah host kita dari dulu, nama dia Kish. Saya adalah Dan yang berada di belakang kamera, dan kini kita berada di tempat yang agak menyeramkan. Old Changi Hospital. So, ini adalah Old Changi Hospital. Actually, dah abandoned since like 199 something, 197. So, sebelum kita dah sampai dekat sini, is something like very suspicious. Dalam jungle tu ada macam bunyi. Saya memang takut nak berdekat dengan gate tu, tapi kita cubalah ya untuk buat video. Dia ada macam something which is here. Dia ada macam orb tau. Okay. Jadi kita kena hati-hati kita tak nak tertrigger apa-apa So, jadi macam selalulah kita minta maaf. Kita minta maaf. Kita tidak mengganggu. Kita datang sini bukan untuk mengganggu sesiapa, hanya buat video sahaja. Okay, kita kat sini sikit. Now we have two devices here. Okay, dah. So as you all know lah, video-video yang sebelum ni pun kita pakai device ni juga. So it's going to cross to 200, 250. Okay, so merah tadi. Semua orang tahulah ya apa yang dah jadi benda ni, dah abandoned, and some of the other story. Ni adalah dulu Jepun punya World War semua dekat sini, then dah build the hospitals. So they have a lot of ghost story over here. Pasal ada nurse carry baby sekejap ataupun pasal aku pun dah lama kan kita tak buat benda ni. Jadi rasa dia macam menyeramkan. Tempat ni memang seram, bulu roma saya masih tak turun lagi. Betul. Sebab actually kita tak nak buat benda dekat sini, tak nak buat video dekat sini, tapi this place is really haunted, and belum lagi dah nak sampai gate sudah berbunyi. Dah, as you all dah nampak. Okay, kita try ke dalam sikit tengok Okay. Sini. Ke dalam sikit. Pasal kau tahu tak asal? Pasal dekat dalam situ aku rasa ada motion camera tu. Jadi kalau dia detect orang kan, nanti benda tu berbunyi. Okay lah. So kita tak nak ambil risiko lah. So Dan, ditunjuk sikit dekat sana. Dia punya memang seram dari luar pun. Lain macam rasa Can hear sound dekat gate tu. It's like got something. Aku pijak-pijak daun je, aku dah rasa macam lain macam. Minta maaf. Macam hati ni kan tak nak rasa pergi dekat lagi. Tapi nak lah Tapi memang kita nak. As kita punya previous video ni kita buat semua masuk dalam hutan, masuk dalam ni. Kita dekat sikit kat sini. Belakang yang tembok ni. Kita ke arah sini. Okay. It's like I got something here. Kita minta maaf, kita hanya nak buat video. This is my first time bro. Aku dekat sini, aku actually sama. Aku pun first time juga, aku tak pernah datang sini. Tak pernah saya datang. So just for viewer, okay, yang subscriber, kita ambil risiko. Kita memang ambil risiko nak tunjuk
benda-benda ni. But this is off just for the entertainment only. Jangan ambil serius, jangan kecam, sudahlah. Okay, as of now tak ada detect, tak ada apa-apa lagi. Memang seram. Memang rasa macam lain je tengok bangunan ni pun. Uish, Betul lah kau cakap. kalau lah aku dapat datang pagi, boleh enter pun. Tapi Takkan lah. kalau penonton kalau korang semua tengok daripada tadi bukan dia macam video ni bukan daun yang jatuh tapi ada macam orbs lah. Dalam paranormal kita panggil ghost orb. Jadi kita tak tahu sama ada itu adalah ghost orb ataupun benda lain. Ya, tapi janganlah ambil video ni secara serius ya. Ini cuma macam Kish kata entertainment value sahaja. Ya. Tidak orang yang boleh mengesahkan sama ada kisah-kisah yang terjadi di sini betul ataupun tidak. Tapi most of the Singaporean dia tahu apa kisah benda Changi Hospital. The feeling is just different lah here. Yes. Thank you. Yes bro. Tapi dari tadi kan, Dari tadi macam ada something lah bro. kau jangan cakap. Tak, betul. Aku boleh rasa. Dekat gate tu, kau tahu, kepala aku pun dah rasa macam lain lah, keras. Tapi actually dah start daripada motor tadi. Tak, sebenarnya aku boleh aku macam aku bayang ini just saya inform, bangunan tu boleh nampak satu light dekat situ. I don't know is my ni illusion ke apa, but I can see something dekat situ. Baru pukul berapa dah seram macam ni. Itu pasal lah. Datang pukul 12, pukul 1. Cabut. Kita dekat sikit, dekat yang tembok ni. Takut weh. Tak, ni detect lah nanti. Dekat sikit. Lain macam lah. Aku je sampai sini aku rasa macam ada lain macam. Apa kau rasa? Tak, as of now kita tak ada blinking, that means yo. You know, for the Indian right, kalau kita set something ada bunyi ting ni mesti ada something. Kita minta maaf ya. Kita minta maaf. Okay, saya minta maaf. Kita tak boleh dekat sangat. Saya ingat ada CCTV ke ada yang boleh detect polis datang lancir lagi. Kau tanya angin tengok. Dekat sini je tahu angin tu. Tengok, kau tunjuk je situ. Mana ada daun-daun semua ni? Ni, Dan. Ya. Ada Dan. Apa? Yes. Izzah ni. Yep. Izzah ni. Yep. Izzah ni. Yep. Ni. Ada Ada. Ni. Ada. Ni. Ada. Ni.